Assalamualaikum, selamat petang-petang bang. Apa nak buat petang ni? Saja nak try menjala sekejap. Umpan ada bawa ni sikit. Try tengok. Sampai jeti hujan pula bang. Ni dah reda ni, saya try lah. Tapi nak umpan dulu. Tengok apa yang nak makan ni. Umpan pun umpan simple je. Dedak campur dengan air sawit, dengan sawit sikit. Sawit pun sawit lama. Try je dulu, tabu. Kita tabur je. Banyak-banyak. Dia belonggok sini. Dah siap. Try jala tengok. Jangan sangkut sudah ni. Kan? Aduh. Ada tak ada? Ada ikan. Ikan ada. Tu dia ikan tenggalan. Ada member nak buat ikan perkasam katanya. Udang kecil tak mau. Udang kecil balik. Yang di ikan. Ada member kata nak buat perkasam. Cantik ni. Adalah 2 ekor. Ini air putih macam ni, udang memang payah sikit lah. Tapi kalau nak rezeki dapat juga. Dapatlah tenggalan. Tu dia, pada mantap. Tak ada air puyuh. Ada lenggau-lenggau ikan ni. Tenggalan. Seekor je. Ada 2 ekor. 3 ekor tenggalan. Udang kecil. 4 ekor tenggalan. Alhamdulillah. Macam nak hujan lagi tu.
macam nak hujan lagi bang. Dah tiba waktunya hujan. Memang akan sentiasa hujan lah. Dah sampai waktunya. Hukum alam. Ya. Tenggalan 2 jari 3 jari banyak ah. Betul lagi. Alhamdulillah. Okey, baru mantap. Memandangkan enjin kau tengah rosak kan? Memandangkan enjin kau tengah rosak. Ini memang rumah dia ni. Oh, lemak. Dah tak enjin kau? Jam panas ni? Jam panas. Tukarlah tu. CD dah naikkan sembot tu. Haida, Haidia. Kalau tak cukup besar 200. Ha. Lagi cepat rap sampai ring. Bicit dia sampai pun sampai ring enjin kat sini. Tak lah. Dia cetek ni, sini clear. Oh, hujan. Oh, nampak ikan oh, ikan oh. Ikan. Lagi sikit kan. Dia takut bersih rumah rakit. Tak. Rumah rakit lan dah naikkan. Penting habis timbang. Oh, tenggalanan. Wah. Oh, no. Oh. Oh, bergentel lah. Ha, nampak? Ha, nampak? Ha, nampak? Ha. Wow. Penuh. Memang aku nak cari dia. Penuh ah. Woo. Aku cangkuk ni 2 hari pun tak mati. Humah. Dah. Clearkan ni dulu. Oh, tengoklah dulu bang. Nak buka satu-satu kan lama sangat. Meriah. Wow, kau. Nampaklah. Kalau hujan lagi jauh. Nampak dekat. Oh, ganti. Ada main susu dia tu. Kita kerjakan ikan dulu. Gila. Akhirnya bang. Tengok. Padu mantap. Udang ada ekor. Tenggalan? Anak tenggalan? Buat umpan ke buat ni? Bawa kasam? Umpan perut dah. Umpan perut. Aduh. Udah lama tak ada berita apa dah tak ada. Dia sakit jantung. Itu dah tak ada heboh pasang luka ke apa. Dia dah buat bypass lah. 3 sumbat. 3 saluran sumbat terus buat bypass. Ingat dah jadi tongki mi Bandung. Jadi dia tumpu pada mi Bandung ni lah. Mi Bandung ni. Baru ni sampai je. Ya. Acik duduk mana? Saya duduk tengah ting. Oh. Nak tinggal lalu je. Nak tinggal tak singgah-singgah Nak tinggal tak singgah-singgah. Oh, ini kalau mancing parah. Memang orang kata bangau ni dah waktu ni bangau. Terus jadi ni ah. Dah nampak awak alam tengah kuat mancing dah udang ni. Tapi luar sikit sedap dah Dan. Daya sana sikit. Ya. Ini je. Demo-demo kan buat cari gaduh kan. Bijak yang Dia rakam ni. Rakam. Rakam. Kita terus lah. Bismillah. atas dengar dulu.
Olah Lan, kena Lan. Kita lagi dapat ini apa tapah. Ha. Laju kali. Ha, tak je. Hari tu masa sebelum hujan tu 2 minggu straight dia makan. Lepas tu hujan lebuh. Ada rasa. Ada. Tu yang nampak. Oh, nampak. Matahari nak turun separuh. Sangkut lagi. Selamat ikannya. Hujan lagi. Oh, sana pula nangkap you. Aduh. Oh, ada je. Ha. Dah kurang dah. Boleh tahan lah. Ini buat kasam. Dengan guna akhirnya. Hujan masuk. Alhamdulillah. Okeylah bang, hari dah nak hujan dah. Jadilah. Dapat juga saya tunaikan hajat kawan saya dia nak buat ikan pekasam. Boleh tahan lah. Belum lebih ada ikan kenalan. Campur-campur dah. Pegang je ekor lah. Yang lain memang ngam-ngam ikan untuk buat pekasam. Okey bang, insyaAllah kita jumpa lagi. Manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye-bye.